Lagu mana adik akak dia weh? Bunyi khabar katanya Pheu Thai dengan Phum Chai Thai pergi tangan bergading bahu dah tu kata nak latih nak letak KJL bersama adik akak dia deh. Kita mari tengoklah dasar polisi hak Pheu Thai sikit sebanyak. Salah satu polisi yang Pheu Thai dak istihar royak baru ni ketika cari suara adik akak, dia royak apa dia? Kata nak bagi nasib bertuah kepada rakyat. Sejuta seorang. Dalam masa sehari tak lebih daripada 9 orang. Maksud katanya sehari-hari ni nak bagi duit nasib bertuah 9 juta sehari adik kakak. Bukan kata atas seorang dak, dia bagilah dia jepuk adik kakak. 9 juta saat ni adik kakak, 1 juta seorang saat ni adik kakak, bukan kata rakyat semua boleh belaka dak. Dia ada cara dia. Dia royak katanya hak nak masuk di dalam kalangan nak boleh juta sehari adik kakak ataupun dia nak bayar 9 juta dalam masa sehari ni ke adik kakak. Dia ada 2 kumpulan. Kumpulan pertamanya adik kakak orang panggil kata penkansum rangwan. Orang panggil kata nak jepuk hadiah. Jepuk nasi adik kakak. Mana yang nak jepuk nasi daripada apa dia? Kita beli barang, dia ada resep, ada baiset. Baiset tu telah adik kakak dia nak ambil baiset kita tu untuk nak pergi jepuk nasi kata pia boleh pada hari ni. Kalau terjatuh kepada siapa dia, kalau demo tu jepuk nasi kena atas nama dia, maksud katanya demo tu ada hak nak boleh 1 juta hari tu adik kakak. Dengan syaratnya kita pergi beli barang kena ambil baiset. Tak kira kita nak beli barang berapa kok sehari sekali pun adik kakak ambil baiset tu saat ni untuk nak rebut nasib bertuah. Tu dia, bukan kata supaya kerungkan 10,000 baru ni dak adik kakak dia dah. Manakala yang kedua adik kakak, kumpulan yang kedua hak nak duduk di dalam kalangan nak boleh nasib bertuah 1 juta sehari ni adik kakak. Gapo dia? Hak ni dia nak sumtuat, nak jepuk daripada bat percacun, kak kenal. Bukan kata jepuk muna-muna. Hak ni dia kata ada 4 hadiah hak nak jepuk melalui kak kenal. Terbahagi kepada 4 kelompok. Si klum. Klum gapo dia adik kakak? Hak yang nak jepuk ni orang jadi petani ataupun kesetekon. Bukan kata kaset tekon biasa, kaset tekon hok naik nama dengan KJL. Long tabian kap Rathabang. Tu dia. Dan kita naik nama dengan KJL ni adik kakak. Apa dia? Kita kena dok pergi bayar pasi, bayar cukai. Itulah. Hak tu itulah. Terjual je nak wi rakyat ni masuk dalam sistem cukai. Masuk dalam sistem pasi adik kakak. Yang keduanya adik kakak, hak ada peluang nak boleh nasib bertuah 1 juta sehari ni. Siapa dia? Klum Asa Semak. Orang panggil kata kumpulan sukarela. Seperti sama gapo fak ni adik kakak. Hak ni pun akan nak boleh. Yang ketiga adik kakak, orang umur 60 ke atas adik kakak. Dan yang keempatnya adik kakak, orang yang yun pasi, gi hola boreh cukai. Yun pasi wi kepada KJL. Ya buat lagu ni ke adik kakak bukan gapo dia dak. Ya nak galak ke rakyat ni masuk sistem cukai. Wi rakyat, bawa kita bayar cukai, bayar pasi mak, ada hak ada peluang nak boleh 1 juta sehari weh. Tu dia. Bukan kata boleh semua. Dia nak jepuk nak jepuk nasib bertuah lagi adik kakak dia deh. Ini sepintas lalu yang boleh kasih siapa menyapa kepada adik kakak. Ni sebagai salah satu polisi hak Pak Pheu Thai. Parti Pheu Thai dia cari suara baru ni lagu ni. Tapi isi kandungan lebih dalam lagu mana insya-Allah kita nanti dengar dia mari istihar semula adik kakak. Polisi ni nak boleh jalan ke tidak boleh jalan, nak gerak ke tak gerak, hak ni kita nanti dengar semula adik kakak dia. Cumanya nak royak polisi satu nak yobai yang amat menarik daripada Parti Pheu Thai, Pak Pheu Thai adik kakak dia deh. Inilah maklumat sikit sebanyak yang boleh kasih siapa menyapa kepada adik kakak. Jumpa semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak yang mana duk nak cari peti sejuk hak saiz besar tapi harga murah benar adik kakak. Hai tua co, ya kurang harga lelah ni 40 hingga sampai ke 50% adik kakak. Saiz ataupun kanat 8.9Q biasanya 10,500 tapi hari ni dia jual 9,900. 12.9Q biasanya 11,500. Hari ni dia jual 7,900. 12.1Q 16.9Q adik kakak biasanya 22,900. Hari ni dia jual 15,900 adik kakak. Kedai dia mana adik kakak duduk di Trongkam antara dengan Barisan Seng Cerena Pradu di Caru Jala adik kakak dia weh. Adik kakak tanya dulu boleh di nombor telefon 092-791-2731. Nak peti besar boleh pergi beli di kedai Home Tech Caru Kedai Lama Jala adik kakak.